ataupun UiTM Arau menentang pasukan UniKL ataupun Universiti Kuala Lumpur. Sepak mula akan diambil oleh pasukan Arau Wolves ataupun pasukan UiTM Arau. Hasil permulaan ataupun ditiup oleh pengadil perlawanan daripada pemain pasukan Arau Wolves. Terus kedekapan pemain UniKL. Penggo untuk pemain pasukan Arau untuk counter-attack. Akan bola sebelah sana. Ada kesalahan taken no ball saya kira. Benar taken no ball kita mengadil. Memberikan penalti pada pasukan UniKL. Apa option yang akan dipilih oleh stand off ataupun scrum half pasukan UniKL? Memilih untuk menendang saja bola tersebut keluar dan tidak keluar pula bola tersebut. Berjaya untuk ditahan oleh pemain pasukan UiTM Arau. Lebarkan shot. Dia akan long forward yang bertubuh besar. Jomel sekali cara beliau gitu. Lebarkan. Sebelah sana lepas. Siapa bola tersebut? Dia akan sebutkan di sebelah. Sepak dulu. Bola jangan hilang. Dapat dengan Yas. Dapat dengan Ji. Stop. Bola dimainkan oleh pasukan Arau. Jangan hilang bola. Tarikan. Jatuh. Satu tackle yang baik dilakukan oleh pemain pasukan UniKL. Lebarkan pula bola ke seberang sana. Terus lepas larian daripada pemain ini. Sangkut offload. Akan di sebelah. Namun bola dalam penguasaan ataupun berjaya untuk dicuri oleh pemain pasukan UniKL. Ya, dibenarkan oleh pengadil. Advantage not gain kata pengadil. Scrum down untuk pasukan UniKL. Untuk makluman anda, pasukan UiTM Arau ataupun Arau Wolves dilatih oleh saudara Bain ataupun Syafarin. Bola dalam penguasaan pasukan ini bila menang saja bola tersebut keluar. Main out. Main out untuk pasukan UiTM Arau. Come on, man. Line out untuk pasukan UiTM. Terus kedekapan pemain pasukan UniKL. Pasukan UniKL. Bukan 3 orang pemain UiTM untuk menjatuhkan beliau. Bahkan akan duduk seberang sana. Winger ke dalam, keluar. Back guys, back. Arau back. Diberikan oleh pasukan kepada pasukan UniKL.
lagi untuk menendang saja bola tersebut keluar. Keluar bola tersebut. Line out. Untuk pasukan UniKL. Line out. Lepaskan UniKL. Shot dari rakan forward. Bahkan nokon pula dikesan. Penalti diberikan, offside dahulu kata pengadil. Memberikan penalti kepada pasukan UniKL. Terangan yang dilakukan oleh pemain pasukan UniKL bagi mendapatkan line out kepada pasukan mereka. Betul di atas line ataupun piran line 32 meters kawasan Arau ataupun kawasan Jam Arau. Out untuk pasukan UniKL. Lebarkan. Shot. Dia akan apa? Ariana pada forward pasukan UniKL. Lebarkan. Kurang sini. Stepping ke dalam. Pas. Offload. Dia akan di belakang. Cuba untuk pemain kabel namun ditahan oleh pemain pasukan UniKL Marau. Bahkan bola ke tengah padang. Pasukan Marau tidak dibenarkan oleh pengadil. Ada knock-on. Kesan oleh kena scrum down untuk pasukan UniKL. Betul-betul di hadapan line 5 meter kawasan pasukan Arau Wolf ataupun UniKL Marau. Perhatian kepada pasukan Gamblers, SGE Fly, UUM, KV Arau dan UITM Pematang Pauh sudah hadirkan diri anda advantage kena kepada pasukan UniKL. Terus tidak dibenarkan try tersebut oleh pertahanan dan try diberikan kepada pasukan UniKL. sekarang bagi urusan pembakaran pemain. Kali ulang, perhatian kepada pasukan Gamblers, SGE Fly, UUM, Selepas ini kita akan menyaksikan perlawanan di antara pasukan College Mara Kuala Nara KTESI Crown. Kita tengok meter tu tu. Mission tidak masuk. Kita nak aja tadi Sekarang kan. 15-0. Sekarang ni anda sedang saksikan rugby 10-11 Universiti Utara Malaysia antara Cikgu Din dengan panggilan alam. Teruskan dengan di antara UiTM Arau ataupun UiTM Perlis yang datang UniKL Universiti Kuala Lumpur. Dari mana UniKL ketika ini
sedang mengatasi pasukan UiTM Perlis. Dengan kelebihan satu try ke atas lawan. Nampaknya sedikit membimbangkan untuk Arawuf UiTM Arau. Dan terus kicking dilakukan dan langap untuk pasukan UiTM Arau. Melewati 10 minit permainan, 2 minit masa berlaki untuk Arau. Tidaknya ada try yang Tak apa. Kita buat lain dulu. cubaan daripada UiTM Arau. Bola kat Ayas. Dapat. Masih lagi dapat dijatuhkan oleh UniKL. Dan ada tujahan demi tujahan daripada forward play. Terus ada larian yang cukup memukau daripada Arawuf. Akhirnya mereka melakukan satu try ke atas UniKL. Buntuan sudah pun dipecahkan dengan larian cukup kualiti tinggi dari pemain UiTM Arau. Onana. Bermula dengan forward play. Onana. Larian meletakkan. Apakah mereka mampu untuk mengatasi lawan misi conversion kick ini? Lawan tidak menghasilkan ataupun menterjemahkan conversion kick ini dan terus memberikan julukan kelebihan kepada UiTM Arau mengatasi UniKL yang tidak dapat kompos conversion kick sebentar tadi. Dan justru itu Arawuf sedang mengatasi lawan. Satu remontada, satu comeback daripada UiTM Perlis ataupun Arawuf. Hasil daripada kompos yang terhasil dilakukan oleh pemain nombor 10. Conversion kick sebentar tadi. Sampai. Forward. Jangan bagi dia chance. Sampai. Forward Adam baru. Sampai. Yang baru sampai. Belakang kita. Terus kicking. Dapat. Play daripada pasukan UiTM Perlis. Rampasan di sana. Pintasan yang sangat baik daripada pemain nombor 11 UiTM Perlis. Dan forward play lagi sekali. UiTM Arau bekerja keras untuk meninggalkan jauh pasukan lawan mereka yang sudah pun penghabisan ataupun last play daripada pasukan UiTM Arau dan juga UniKL. Dan UniKL mampu untuk menghasilkan satu kejutan ke atas Arau menerusi last play ini. Dan itu dia. Lagi try daripada Arawuf. Tindakan pick and go daripada pemain Arau. Dan nombor 3 Arau. Sesuatu terus mengejutkan UniKL ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Arau. Sekali lagi remontada yang dilakukan oleh mereka menghasilkan suatu kejutan kepada Universiti Kuala Lumpur ataupun UniKL. Itu dia last play untuk kedua-dua pasukan yang memberikan UiTM Perlis mengatasi UniKL. Perhatian kepada pasukan College Mara Kuala Merang dan KTESI Crown. Sila hadirkan diri anda ke tanah sekarang kerana perlawanan anda akan bermula sekarang. Selepas ini perlawanan di antara College Mara Kuala Nerang dan juga KTESI